salam ustaz, macam mana nak elakkan rasa overwhelmed bila nak amal zikir sebab banyak zikir-zikir yang diajar. Khudhu minal a'mali ma tutiqun. Okey. Sabda Rasulullah SAW, pertama, ambillah daripada amalan apa yang anda mampu lakukannya secara berterusan. Itu kaedah pertama. Kerana apa? Dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berterusan walaupun sedikit. Jadi, kaedah dia jangan pulun. Maksudnya jangan pulun kemudian tinggal. Kaedahnya adalah sedikit-sedikit tetapi berterusan. Okey. Jadi kaedah dia bila kita nak buat zikir ni, kita tentukan zikir paling minimum. Okay, kita kena faham, kita ni hidup dalam zaman yang penuh dengan tanggungjawab, tuntutan, ujian dan sebagainya. Okey. Jadi, ya, ada perkara-perkara yang kita kena utamakan. Okey. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak buat wirid panjang-panjang. Sebab tu kalau kita tengok para masyaikh pun dia ada wirid untuk orang alim, wirid untuk menuntut ilmu, wirid untuk orang awam. Wirid untuk orang awam ni biasa pendek-pendek. Tapi kita kata kita mesti ada kadar minimum. Yang minimum ni jangan tinggal. Okey, yang minimum ni jangan tinggal. Biarlah bermula sedikit demi sedikit. Katalah lepas sembahyang tu 10 10 10. Paling kurang tu lah. Memang ada riwayat pun berkenaan tu kan. Kita dah baca dulu. Jadi, yang penting sedikit tetapi berterusan. Jangan pulun, lepas tu tinggal. Sebab tu Rasulullah kata, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak, kalau ikut terjemahan literal, Allah tidak bosan. Tapi bukan bosan. Maksud di situ ialah Allah tidak memutuskan kurniaan. Hatta tamallu, sehingga kamu berhenti beramal. Jadi orang yang ada amalan yang dilazimi secara berterusan bermakna kurniaan Allah pada dia tak putus. Kan kita sebutkan bila satu orang tu ada wirid, dia macam ada pipe. Dia macam ada pipe ataupun ada telaga. Amalan yang diulang tu rahsia dia dengan Allah. Rahsia dengan Allah. Allah pilih dia untuk melazimi wirid tu, maka itu rahsia dia dengan Allah. Amalan yang menjadi hubungan istimewa antara kamu dengan Allah, amalan yang kamu lakukannya secara berulang-ulang. Jadi ni bab lain juga. Kita masuklah bab tentang kita panggil wirid. Bab wirid. Kena ada wirid. Mesti ada wirid. Apa maksud wirid? Amalan yang kita lazimi daripada baca Quran ke, zikir ke, selawat ke, istighfar ke, yang kita tetapkan masanya dan kadarnya. Okey, dan kita tak tinggalkannya, dan kalau boleh kalau kita terlepas, kita qada. Kalau kita lepas, kita qada. So begitu. Kena ada wirid. Baik, sebenarnya ada banyak lagi. Wirid ni dia rahsia daripada rahsia-rahsia amalan seseorang tu dengan Allah. Sebab tu kalau kita tengok satu orang tu, dia dapat melazimi satu amalan, betul sah, tak tinggal. Itu amalan istimewa dia tu. Itu rahsia dia dengan Allah. Ada orang mungkin amalan dia yang dia tak boleh tinggal, sedekah. Tiap-tiap hari sedekah. Amalan lain dia kurang, tapi sedekah dia tak tinggal. Jadi itu rahsia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau boleh kena ada. Mana-mana amalan, terutamanya zikrullah lah yang kita buat secara berterusan. Okey, baik.